Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ramai tak tahu lagi apa borang-borang yang perlu dibawa untuk daftar kelahiran. Tadi saya baru balik daripada JPN dan orang yang berantu dengan saya semua borang tak lengkap. Ni saya share borang apa yang diperlukan untuk dibawa. Yang pertama adalah borang pendaftaran kelahiran yang kat BEC. Bila kita bersalin dekat hospital, biasanya akan diberi sekali lah borang ni, borang daripada hospital tu. Isi sahaja borang tu, ataupun kalau tak ada boleh isi dekat JPN. Yang kedua, kad pengenalan atau dokumen pengenalan diri ibu bapa kandung, asal dan salinan. Ibu dan ayah kena bawa IC. Walaupun yang daftar tu ibu ataupun ayah, kena bawa dua-dua, asal dan salinan. Kemudian kalau ibu ayah tak dapat untuk daftarkan, wakil dia, kad pengenalan atau dokumen pengenalan diri jika pemaklum bukan ibu bapa kandung, perlu asal dan salinan. Yang keempat, sijil lahir, daftar perkahwinan ibu bapa, asal dan salinan. Yang kelima, dokumen bukti kelahiran, surat pengesahan atau pemberitaan kelahiran, buku pranata, kad rawatan semasa mengandung, asal dan salinan. Ini adalah borang yang pengesahan ni ada dekat dalam borang ni lah. Pengesahan untuk hospital tu. Untuk buku pranata ni adalah buku pink ni. Buku pink ni kita kena print bahagian depan. Kemudian muka surat 40. Muka surat 40 dekat bahagian ni, kemasukan ke hospital. Muka surat 42 untuk bahagian kena print juga. 42 adalah perihal kelahiran dan 43 adalah perihal bayi. Ni kena print. Kemudian bawa saja ke JPN, dan insyaAllah lah akan mudahlah proses dia. Tak perlu nak berulang kali patah balik, nak datang lagi pun masalah juga tu. Dan juga tolonglah daftar awal. Kalau lebih daripada 20 hari akan kena compound RM50. Okey, semoga manfaat. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum.